Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yusairah. Hari ini saya akan membawa anda untuk menelusuri isu-isu kesihatan mental di kalangan pelajar yang semakin membarah. Ia satu kisah benar dan satu realiti yang menyakitkan. Dalam diam, ramai pelajar sedang menjerit dalam hati. Mereka duduk di sebelah kita, berjalan bersama, tapi jiwa mereka sedang retak. Hari ini, kita bongkarkan realiti yang sering dipendam. Malasnya nak sekolah hari ni. Kenapa aku dah tak semangat macam dulu? Aku penat, tapi aku tak boleh cakap kat siapa-siapa. Semua orang ingat aku kuat, tapi sebenarnya aku dah patah dalam diam. Tekanan akademik, harapan keluarga, buli, perbandingan di media sosial. Semua ini membunuh kita perlahan-lahan. Tapi kita diam sebab takut dianggap lemah. Hari ini saya akan membawa anda bersama Cikgu Nadia. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Okey, menurut Cikgu, adakah pelajar sekarang lebih terdedah kepada tekanan mental? Ya, pelajar sekarang ni banyak murung dalam diam. Kadang-kadang kami sebagai guru pun tak perasan mereka murung. Aku dah tak kuat. Aku dah tak mampu dah. Aku sudah kena sampai. Aku cuma dalam sebahagia. Aku cuma dalam sebahagia. Oh, okey tak? Ibu. Kenapa ni? Kadang-kadang, satu pelukan, satu sapaan, itu sudah cukup menyelamatkan seseorang daripada tenggelam. Dengarlah, bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Semua orang layak untuk dibantu. Bantu mereka yang sunyi, mungkin dengan itu, kita jadi sebab mereka untuk terus hidup. Itu sudah cukup menyelamatkan. Follow me and see why everybody calls me hostile. How motherfuckers be hating me. Jika kita dapat bersama
bersama Cikgu Nadia. Assalamualaikum Cikgu.